Ni Jambatan Sungai Tarong, Jambatan Sungai Tarong. Kalau kita tengok tu berapa bersih, berapa peringkat jambatan ni. Peringkat yang pertama tu rasa tu tengok hak tiang kayu. Kalau tengok tiang kayu banyak gitu. Mungkin hak tu hak pertama jambatan kecil je. Tengok lebar dia dalam 10 kaki, 15 kaki. Lepas tu peringkat kedua hak tiang bekas tiang semi tu, semi konkrit apa hak dia. Tengok hak dia putus dah tu. Oh ni bekas-bekas tiang konkrit hak lama ni. Oh jadi hak tu pertama mungkin hak ni yang kedua. Oh ni. Dua. Yang ketiga mungkin hak ni. Hak lah ni guna ni. Oh ni. Teknologi hak terkini. Tak ada tiang, ia direct. Tak ada tiang tengok. Jadi tak tahu berapa generasi dah ni. Tahu berapa generasi dah. Apa ni? Jambatan ni, jalan ni guna tak tahu berapa generasi dah. Sungai Tarong. Kita main casting sini. Casting luar sini. Bila-bila relax bawah getok. Bawah jambatan panas nak mengaik. Direct bawah matahari lah ni panas. Jadi kita main santai-santai bawah jambatan je lah.